Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Detulin. Aku Jasmi bin Muhammad Zain. Hari ni aku nak review dan share aku punya pengalaman using the wireless boom mic, the first in the world, daripada Comica, iaitu VM40. Let's go. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Comica Vimo 40 ni dah membuat aku berpandangan lain tau tentang boom mic. Aku adalah generation yang lahir dengan wireless 2.4 GHz ke ataupun UHF ke, aku memang suka wireless . So inilah kualiti audio bila korang menggunakan this mic. Banyak juga projek-projek lain yang aku dah guna buat menggunakan this one. Yang latest tu semua kebanyakannya pakai this one. Inilah kualiti boom mic yang korang akan dapat daripada Comica VM40. Okay. Dan dia adalah 32-bit float. So that's mean kau jerit macam mana pun dia tak kisah. Wow! Sebabkan dia wireless, dia memang versatile lah. Untuk aku punya creativity memang dia melantun gila lah. Ini antara setup aku yang biasa lah. So aku akan guna dia punya this one. Ok, lepas tu korang boleh guna super clamp dan attach dia dekat mana yang korang nak. So aku pernah guna setup ni sebab angle kamera agak tight. So aku gunakan super clamp ni untuk attach this boom mic dekat atas tempat yang tak nampak dalam frame. For example, dekat table ni aku clamp kat sini, jadi aku boleh letak dia dekat sini. Okay, so dia terus jadi shotgun mic dekat sini. Kita dapat dua mic dan satu receiver. Dan aku pernah tunjuk sebelum ni cara nak guna receiver ni bagaimana untuk dapatkan multi-track. Antara lain yang aku nak tunjuk kenapa mic ni dikatakan versatile. Let me show you guys. Okay, so basically korang perlukan USB-C to USB-C yang basically dia dah bagi dah pun. Okay, right now dia tak on now. Kat sini korang boleh nampak dia tak on. Bila korang cucuk dia akan auto on. Dan ini dia terus jadi mic untuk this PC. So terus dekat bahagian setting ada Comica VM40 TX transmitter. Jadi aku boleh klik kat sini, dia terus jadi mic untuk PC. So dekat sini aku gain dia 10. Aku boleh turunkan dia. So far, okay, aku bagi half lah, 5 So sekarang ni dekat 5. Dan boleh monitor lah kat sini. So boleh juga kalau voice memo, cubaan suara. Apa tu? Ni kurang. Semua audio dia gain di sini. Okay. Cubaan suara. Okay, dia tengah charge dan dia tengah digunakan. Kalau aku tekan record pun dia akan record. See? Okay. Dekat dalam ni dia ada storage 32GB. Banyak gila. Aku ada experience shoot telemovie dalam masa seminggu dan dia cukup. So aku ada kind of 64 untuk audio, untuk boom. Ada dua cara nak guna. Yang pertama adalah kau guna satu saja kalau boom operator kau ada seorang je. So satu je yang masuk, habis bateri, cucuk, go for that. Ataupun kau boleh pasang dua-dua sekali. For example, aku pernah buat satu pasang dekat, aku guna super clamp dekat satu dinding. So dia akan cater all yang ada kat sebelah kanan. So boom mic aku tinggal nak masuk sebelah kiri je lah. Okay, so it's very versatile. Dan lagi satu aku nak tunjuk kat korang cara macam mana nak dapatkan ataupun kau nak extract ataupun nak dapatkan all the built-in punya file.
bila kau dah buat internal recording. Let's go. The first thing first, korang jangan terus cucuk sahaja. Yang pertama sekali, korang kena klik these two button selama 3 second. Okay, so dia akan keluar dekat sini, copy mode. Okay, bila dah keluar copy mode, baru korang cucuk USB Type C. So baru dia akan keluar dekat sini lah as a VM40. Okay, korang pergi kat bahagian record. So semua ada kat sini lah. Dan ini yang aku suka, sebab dekat dalam nama file tu by default dia dah tunjuk ini adalah mic yang nombor berapa. So dia tulis VM40 TX1 dan nombor audio. So nombor file, sorry. So ini adalah mic 1 lah, dia transmitter 1. Sampai ke sudah dia akan jadi transmitter 1, dan yang lagi satu adalah transmitter 2, a wave format. Aku sangat recommend this mic, Comica VM40, sebab dia adalah the first in the world wireless. Sepanjang aku pakai tak ada masalah, walaupun dalam set aku ada banyak gila wireless yang menggunakan 2.4, tak ada drop. So itu saja video kali ni. Aku harap aku dapat share banyak lagi penggunaan audio, terutamanya mic ni, sebab aku biasanya buat kamera. So audio ni aku ada, dan audio man akulah yang akan operate benda ni. Dan aku akan cuba untuk dapatkan testimoni ataupun feedback daripada orang audio man yang pernah menggunakan this product. InsyaAllah nantikan di channel The Tulin. Just me. Assalamualaikum. Thank you for watching. Impian menjadi filmmaker sejati, dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu, The Tulin by Tulin Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na, The Tulin. Impian menjadi filmmaker sejati, dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.